Saya kini berada di Dataran Perdana di mana berlangsungnya Majlis Silaturahim Aidilfitri Universiti Utara Malaysia yang dianjurkan kolaborasi Kelab Petrochapter Negeri, anjuran Chancellery dan Majlis Perwakilan Pelajar. Anjuran menjemput semua pelajar, pensyarah dan staf untuk memeriahkan majlis ini. Tujuan program ini dijalankan adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara para pelajar, pensyarah dan juga staf. Ianya juga dapat membuka peluang kepada semua kaum dan agama untuk meraihkan perayaan ini. Majlis ini juga dirasmikan oleh Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia iaitu Yang Berbahagia Prof. Dr. Muhammad Muaz, dan majlis ini juga dimeriahkan dengan kehadiran jabatan-jabatan organisasi dan pusat pengajaran Universiti Utara Malaysia. Pertama sekali nama saya Nur Irbina binti Muhammad Amri, semester ke-6 sekarang. Sekarang saya kos pentadbiran muamalat. Dan juga saya merupakan Presiden Kelab Petrochapter Johor. Terima kasih. Saya nak tanya soalan. Berdasarkan pendapat anda, apakah keistimewaan sambutan Hari Raya peringkat universiti pada tahun ini? Pada pendapat saya, sambutan Hari Raya kali ini lebih meriah lah. Sebab sebelum ni kita sebenarnya buat dekat foyer library, and tempatnya agak, macam kita tahu kalau foyer library dah agak crowded lah. So bila kita buat dekat dataran ni, semua orang boleh pusing, and kita rasa vibes open house tu. So dia macam kalau kat sini kita rasa open house dekat UUM lah. Macam tu lah. Soalan seterusnya. Dina betul? Dina orang Johor betul? Betul. Okay, so ada tak Dina rasakan perbezaan beraya di Johor kampung sendiri dengan beraya di sini? Okay, pertama sekali saya rasa sebenarnya tak ada beza sangat sebab suasana raya tu kita masak malam. By the way, semalam pun kita orang masak untuk lontong kita orang hari ni. So kita rasa lah vibe raya tu, masak ketupat, lontong dan sebagainya. Cuma bezanya sekarang tanpa family. Itulah sebab kalau kat rumah kita for sure lah dengan family. Tapi dekat sini kita ada family, tapi family anak Johor. Itu je lah perbezaannya yang kita rasa. Ada apa-apa yang Dina nak ucapkan? Atau nak promote Zon Selatan? Okay. Jangan lupa singgah Bus Selatan. Kita orang ada masak lontong tau. Lontong kita orang ada 2 jenis. Yang pertama dari Negeri Sembilan, yang kedua daripada Johor. So jumpalah datang singgah, and nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Majlis ini turut disemarakkan dengan pelbagai juadah istimewa yang disediakan oleh pihak Kelab Petrochapter Negeri. Lebih menarik lagi, hidangan ini datang daripada pelbagai zon di seluruh Malaysia, termasuk zon selatan, timur, utara dan barat, mengikut tradisi dan cita rasa negeri masing-masing. Saya Nurul Nabila Wahab melaporkan Majlis Silaturahim Aidilfitri Universiti Utara Malaysia untuk berita Warkah Senadika.